Alright, Assalamualaikum semua. Kita nak try buat konten buka pack, booster pack One Piece. Alright, mana tahu keluar manga yang 4,000 tu ke. Dahsyat. Dahsyat. Kalau keluar ni memang meletup-letup lah. So bermodalkan RM21, 90 sen beli dekat Alamanda dalam mesin gedegang dia tu kan. So kita tengok apa yang keluar. Satu lagi pack tu RM14. Yalah, kita nak try buat seminggu satu pack saja nak hidupkan channel ni. So jom kita layan apa yang keluar. Alright, so kita keluar Shiryu. Tak silap, yang ni macam rare je kot. Ingat lah. Okay, so kalau ikut nilai yang diorang jual ni baru RM7 dekat market. Itu pun tahun lepas punya harga. Itu pun satu je sold dalam market, dekat eBay ke dekat YYT card tu. Macam okay lah. So RM21 tak balik modal. So kita try buka pula pack booster yang OP14 ni. Ni RM14, murah sikit. Kalau korang ada ilmu tentang ni, korang share lah. Aku baru just nak, yelah ni hobi sebenarnya. Dulu suka tengok. So ada duit ni, dah ada rezeki, bolehlah kita try. So, tengok apa yang keluar pula ni. Tu dia keluar Mihawk. Dia event apa for fun, super rare. Tapi macam entah kalau super rare tak tahulah. Tapi biasa je lah, RM2 tak balik modal RM14. So hari ni 2 pack kita rugi. So kalau korang berminat dengan konten ni, bagi tahulah, aku boleh buat lagi. So plannya macam seminggu sekali ataupun 4 hari sekali ke 5 hari sekali ke nak buat buka pack lah. So komen kat bawah. Bye.